Nama saya Muhammad Rizal Maisa. Saya merupakan pengarah program bagi Nassim Mak Saleha, Chief Operating Officer bagi keseluruhan kumpulan Saleha. Dan Saleha itu merupakan mak saya, dan macam biasa ini adalah merupakan family business. Sebenarnya bermula pada tahun 2012. Jadi sebenarnya idea datang daripada ayah saya, Cik Maisa. Daripada waktu dia nampak macam potensi tak ada orang jual nasi lemak bungkus secara orang kata besar-besaran kan. Jadi daripada situlah idenya datang untuk jual nasi lemak. Ayah saya kata letak aje nama mak saya Saleha sebagai brand. Daripada situlah bermulanya nasi lemak Saleha. Daripada tepi jalan kita mula dengan 2 orang pekerja saja, dan alhamdulillah sekarang ni kita sudah ada 3 restoran. Saya rasa semua usahawan pun menghadapi cabaran sama. Masalah orang kata pengurusan kewangan, masalah pekerja, bagaimana untuk pastikan bahawa bisnes terus berjaya, customer terus puas hati dengan produk. Kita dapat satu hari tu kita dapat satu komplain. Customer kita komplain kata, saya ada makan satu nasi lemak, saya beli dekat Petronas ini dan ini. Lepas tu dia kata, tapi nasi dia tak sedap. Rasa macam pelik rasa dia. Dan bila kita check, kita tak pernah hantar kat Petronas ni. Jadi kita pun nak tahulah kenapa, apa yang sebenarnya tengah berlaku ni kan. Jadi bila kita buat investigation, kita datang melawat site visit, kita tengok rupa-rupanya, ya memang betul. Itu adalah nasi lemak dan mempunyai chop nasi lemak Saleha. Walaupun itu bukan nasi lemak Saleha punya. Kompetitor kita dah mula menggunakan nama kita untuk jual semula nasi lemak keluaran diorang menggunakan nasi lemak Saleha. Kita dah mula start design kita punya logo kita yang sampai sekarang kita guna, dan kita nampak betapa penting untuk logo ni diprotect. Kemudian daripada situlah bila saya pergi banyak kursus kan, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan, InScan dan SME Corp kan, diorang semua bercakap betapa pentingnya hati intelek. Dan daripada situlah saya pergi ke Maipo. Pada orang ramai ini just satu brand biasa je. Sebagai harta hak milik, automatically brand tu jadi lebih kuat, dan keyakinan orang ramai kepada sesuatu brand tu, dan dalam kes ni adalah brand nasi lemak Saleha, semakin kuat. Dan kita nampak ramai usahawan wanita, diorang mempunyai pelbagai produk yang bagus, tetapi tak ada branding. Ada branding tetapi tidak mahu orang kata nak didaftar milik kan. Jadi kita takut produk-produk yang bagus ni kan, akhirnya bila dah sampai ke satu level yang bagus, diorang tak berjaya kembang because masalah-masalah isu hak milik. Sebab akhirnya inilah salah satunya harta yang orang kata harta digital baru yang sewajarnya semua usahawan pegang.